Allah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW daripada sebahagian daripada potongan hadis Rasulullah SAW. Cumanya kita nak sebut yang mana kita lebih yakin. Ialah dua-dua itu khair, dua-dua itu baik, dua-dua itu ada kebenarannya. Yang mana yang kita lebih yakin bila itu disebut oleh pihak lain dan jika itu disebut oleh Rasulullah SAW. Yang sepatutnya adalah kita lebih yakin, memang kita tahu itu sebenarnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sampaikan bila disebutkan sesiapa yang berada solat subuh berjamaah fi zimmatillah akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Al-Hajjaj Al-Thaqafi, seorang pemimpin yang zalim di zaman beliau. Bila dia ini adalah seorang yang zalim, sering menghukum kepada rakyat dia. Bila sebelum tu saya nak sebut saya orang Perlis, minta maaf. Lagi kok tiba-tiba bunyi dah lain, supaya faham-faham, supaya dah ready nak sedia faham cara bahasa orang utara. Jadi Al-Hajjaj ini bila dia nak hukum pada rakyat dia pada kesalahan yang dia rasa salah pada dia, dia akan cek dulu. Terutamanya kalau waktu pagi. Kalau dia nak hukum seseorang pada waktu pagi, dia akan cek dulu. Apa dia cek? Dia tanya apa? Dia akan tanya pada orang yang nak hukum, kamu tadi solat subuh berjamaah tak? Pemimpin yang zalim dia ambil berat tentang solat subuh berjamaah ataupun tak. Kenapa dia ambil berat? Sebab orang yang solat subuh berjamaah fi zimmatillah, dalam lindungan Allah. Dia bimbang kalau dia jatuhkan hukuman kepada orang yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, mana dia takut kalau dia hukum pada orang tersebut, dia menghukum kepada orang-orang yang berada fi zimmatillah, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.